GDM adalah gestational diabetes mellitus lah. Maksud dia pasien ni akan dapat kencing manis waktu mengandung. Dia bukan yang dia ada kencing manis dah. Waktu mengandung baru kita diagnose dia ada kencing manis. Itulah kita panggil GDM. Bacaan kita akan buat MGTT test lah untuk saring pesakit yang ada risiko untuk kencing manis ni. So kita ambil 2 bacaan, iaitu bacaan gula sebelum makan dan 2 jam selepas kita minum air gula yang kita buat untuk pasien minum lah. Okey, untuk yang puasa kita nak kurang daripada 5.1. Kalau equal tu 5.1 pun kita dah nak kencing manis dah. Kalau 2 jam lepas makan tu 7.8. Okey, komplikasi untuk kencing manis ni sama ada memang dah ada kencing manis ataupun diagnose semasa mengandung, bergantung kepada kawalan gula kita semasa mengandung. Tetap samalah terhadap kepada mak dan anak, tetap sama. Contoh komplikasi kepada mak boleh menyebabkan gula yang terlalu tinggi, boleh menyebabkan risiko jangkitan kuman, memberi kesan kepada organ yang lain lah, contohnya jantung, buah pinggang, mata. Itu kencing manis secara general kepada mak lah. Kepada anak, dia juga boleh menyebabkan baby menjadi sangat besar, lebih daripada 4 kilo, kemudian risiko air ketuban banyak, risiko baby lemas. Juga sekiranya kawalan gula tidak bagus boleh menyebabkan kematian baby dalam kandungan. Untuk dia tidak berkait dengan kalau ibu ada kencing manis dan baby lahir perlukan insulin, tidak. Dia risiko untuk baby, untuk ibu yang ada kencing manis ialah baby akan kurang gula kerana semasa mengandung gula disupply oleh ibu kepada anak. Bila dah lahir supply terputus, menyebabkan baby akan risiko kurang gula, yang menyebabkan baby akan tidak aktif dan boleh menyebabkan juga kematian sekiranya tidak dirawat. Okey, untuk wanita yang kita diagnose ada kencing manis semasa mengandung, perlulah mendapat rawatan secara berkala dengan doktor. Selalunya doktor akan assign untuk jumpa dietitian lah, untuk bagi tahu apa pemakanan yang sesuai dan juga digalakkan melakukan senaman ringan. Sekiranya ibu ada alat untuk memeriksa gula, bolehlah memantau gula di rumah jugalah untuk memastikan keadaan gula terkawal. Air lemon. Air lemon bagus kerana dia tinggi dengan vitamin C, tapi jangan campur dengan gula. Boleh minum air lemon tapi jangan campur gula. Kita memang tidak galakkan mengambil gula secara direct lah. Untuk karbohidrat pun kita kena kawal portion, di mana kita galakkan hanya mengambil 30 ke 50% portion of karbohidrat, di samping mengambil protein dan juga fiber diet lah. Okey, jangan risau. Tak semua ibu yang ada kencing manis perlu melalui proses pembedahan untuk bersalin. Okey, kita memerlukan pantauan daripada doktor secara berkala. Kita akan tengok saiz baby, ada komplikasi kepada baby ataupun tidak, dan juga keadaan mak. Sekiranya semua okey, then boleh bersalin biasa.